Manusia suka cari masalah orang lain yang sedang mencuba. Sedangkan dia tu langsung tak mencuba. So, automatik seorang yang gagal. Kalkulus matematik yang simple dan mudah untuk difahami. Takkan itu pun tak faham. Orang yang berusaha lebih baik dari tak buat apa langsung, dari menghina dan menjatuhkan orang lain. Macam dia ni, saya tak faham apa function dia dekat TikTok ni. Mungkin dia tidak rasa happy dalam hidup dia. So, saya faham lah. So, nak buat macam mana kan? Maybe dia tengah pertahankan diri dia yang ada masalah insecurity. So, nak buat macam mana? Dengan membuat drama. Dia menjatuhkan orang lain, orang tak ada lebih daripada dia. Itu yang saya faham lah. Kadang kesian saya tengok orang macam ni. Cuma saya boleh pesan, apa yang saya boleh pesan, nak komen apa-apa, tolong pakai kepala otak. Kurangkan makan MSG, ramen ataupun benda yang processed food tu kurangkan sebab benda tu kacau otak lah. Bila nak komen pun memang tak pakai otak. Orang macam ni tolonglah. Berubahlah. Okay? Kita nak maju ke depan, kita nak maju ke mangsa. So, apa beza orang yang berjaya dengan orang yang gagal? Orang yang berjaya, dia tak salahkan orang lain. Apa yang berlaku dalam hidup dia bukan salah orang lain. Dia letakkan kesalahan tu pada diri dia. Macam orang yang gagal, dia apa yang berlaku dalam hidup dia automatik disalahkan orang lain. Dia salahkan takdir, dia salahkan kawan tu, kawan ni, dia salahkan batu yang tak buat apa pun dipersalahkan. Dekat mana logiknya dekat situ? Saya pun tak tahu. Saya tak boleh nak cerita secara rawak sebab saya pun berhati-hati dalam bercakap ni supaya saya boleh sampaikan mesej ni dengan lebih baik. Sekurangnya, walaupun saya gagap, saya memang gagap dalam video macam ni, sebab orang yang gagap tu lebih baiklah saya rasa orang yang mencuba. Sebab saya baru 2 bulan. Nampak? 2 bulan dalam buat cakap tanpa edit, tanpa potong. Saya memang video editor. Dan selama ni saya cakap memang saya buat potong-potong. Memang saya akan edit buang yang mana tak best. So, ni real. Saya tak edit apa. Ni cara saya bercakap. Apa lagi saya nak fikirkan lah. Okay. Sekurangnya saya buat video cakap gagap apa, saya masih menyumbang 20% kepada masyarakat. Nak jadi 80% tak susah pun. Tiru je apa orang yang buat. Di mana jadi consumer. Ataupun tidak keluar daripada comfort zone. Itulah orang 80%. Tak susah pun. Ikut je lah apa orang yang buat. Esok cuti, pergi healing. Hak nyai, pergi lawan-lawan pun. Esok kerja, pergi. Terletih lah. BMC tak main hari Senin. Lepas tu, macam mana nak cemerlangkan diri? Hidup macam tu selama 500 tahun. 500 tahun hidup macam tu. Apa yang bestnya hidup macam tu kan? Kita kena buat sesuatu lah dalam hidup ni, majukan diri dan naikkan income kita. Naikkan income dengan belajar ilmu baru, skill baru. Kita tak boleh mengharapkan satu income, satu skill. Memang susah nak hidup. Inflasi laju, kita pun kena laju. Kita tak boleh slow. Itu memang realiti sekarang. Sebab tu saya share buku-buku macam ni. Supaya orang lain boleh belajar untuk buat konten. Okay? Buat konten, macam mana buat konten lebih baik, dan belajar buat hook yang lebih tajam. Okay? Semua adalah ni. Dan jangan risau, saya buat dalam 2 bulan juga untuk belajar nak cakap macam ni tanpa edit. Okay? 2 bulan saya buat. Tanpa henti, saya rasa semua orang boleh buat lah. Maksudnya kan, semua terletak pada disiplin. Okay? So, ini adalah buku storytelling code. Kat sini saya, jatuh pula dah. Tak maaf So, dekat sini saya ada, saya nak kongsikan beberapa topik lah dekat sini, nampak kan? Ini isi-isi dia. Okay. Buku ni untuk siapa? Untuk orang yang baru nak belajar buat konten dan tak tahu macam mana nak jadikan idea yang sedia ada tu menjadi lebih baik dan lebih berpotensi untuk virality tu. Virality dia bertambah baik. So, kalau berminat dengan buku ni, nak belajar buat konten, nak belajar untuk menjual dan tambahkan sale, boleh tengok buku ni sebagai satu panduan. So, kalau berminat, boleh tengok the back kuning ni.
Boleh tengok dekat background ni di bawah ni, okay? Let's go.